Kita baca doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar. Bismillahi wa ala barakatillah. Insyaallah. Fadal. Silakan. Okey, alhamdulillah saya sempat membawa jemaah-jemaah masuk ke sebuah mat'am ataupun restoran di Taif untuk menikmati jamuan tengah hari pada hari kedua di Taif ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan suasana yang mereka lalui pada hari ini akan menjadi kenang-kenangan manis. Mungkin sebahagian daripada jemaah pertama kali makan betalam ya. Mungkin sebahagian besar dari jemaah first time makan betalam. Silakan ya. Sudah baca doa tadi kan? Silakan, silakan. Oi, nampak ayam senyum. Bilang Piramdi dia banyak senyum. Kita tengok dulu ini yang tidak pernah makan betalam ni. Macam mana muka dia orang ni? Pucat ke apakah? Okey. Muka banyak senyum. Okey ha? Masya-Allah. Jangan pakai spek hitam makan. Hitam ayam tu. Okey. Alhamdulillah. Silakan, silakan. Ini kita siapkan untuk jemaah-jemaah yang tak dapat duduk bersila ya. Alhamdulillah. Terima kasih Wani. Okey, sudah baca doa kah? Sudah makan? Tak apalah. Baca doa kemudian pun tidak apa. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Bismillahirrahmanirrahim wa ala barakatillah. Tak apa. Silakan. Boleh. Ini kurang mula. Okey. Oh, dah. Sayang makan sayang. Ayo makan. Ayo makan dulu. Nanti main. Makan dulu insya-Allah. Beginilah suasana di restoran yang terdapat di Kota Taif pada tengah hari ini. Jemaah-jemaah sedang menikmati juadah makan tengah hari yang disediakan oleh Global Travel untuk mereka khas di sepanjang Kota Taif ini. Global memberi mereka pengangkutan, penginapan, makan minum dan ziarah-ziarah di seluruh tempat yang bersejarah dan tempat-tempat yang menarik di Kota Taif. Terima kasih banyak atas sokongan semua dan doakan kami ya, apabila saya buat live macam ini tidak lain tidak bukan mengharapkan doa daripada anda semua supaya kami semua di sini sentiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dipermudahkan segala urusan kami, ya diberi kesehatan dan rezeki serta kelapangan dalam melaksanakan ibadah dan beroleh umrah yang mabrur insya-Allah. Dan kami juga tidak lupa mendoakan anda semua di sana supaya dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan akan dapat menjadi tetamu Allah sebagaimana kami hari ini. Itu saja daripada saya, Haji Lamsin Haji Anggali, Duta Mutawif Global Travel melaporkan daripada bumi Taif, Saudi Arabia. Dengan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan pembantu saya Ustaz Farhan dan juga Roy. Ustaz Roy. Okey, jom.